Salah satu tempat menarik di sana makan di Klong He, iaitu pasar tempat makan buffet, makan makanan laut, makan selagi boleh. Dan yang amat menariknya, apa yang diberitakan kepada saya, bayaran untuk satu-satu pengunjung dalam pakej ini bayaran RM40. Makanlah sebanyak mana kamu boleh makan, baik daging wagyu, udang, sotong ataupun masakan-masakan kari yang dah siap seperti singgang ikan, masak tempoyak ataupun masak steam ikan, ikan bakar, apa semua kan, dessert, nasi, macam-macam tengok dah. Dia bakar ikan. Ni semua kita termasuk dalam pakej kan. Memang cukup penuh orang makan. Kenapa kita sini gagal nak berbuat sedemikian? Masukkan dalam pakej dengan harga yang menarik. Kan? Tengok berapa banyak, berapa puas mereka makan. Udang, sotong, kerang, kepah, apa lagi, lala. Kan? Apa saja makan-makanan laut, semua ada. Kan? Siakap. Kan? Itu semua tu nampak dia disiapkan. Daging-daging telah disiap potong. Wagyu ada, semua ni. Kan? Kita tengok pula ini, nampak tu. Asal sayur dia. Ini bagian udang, bagian sotong, bagian kerang. Dia ambil habis, dibenarkan. Kurang dia mereka akan tambah. Kan? Tengok tu. Macam-macam. Dah ada bagian dessert sana. Kan? Semua memang menarik minat. Tidak heranlah dah kenapa mereka dapat menjana pendapatan dengan lebih bagus melalui sistem ini. Ni dessert mereka, dessert ambil secara selagi boleh makan. Dessert mereka. Ya, ni kalau makan nasi, ni ada nasi, ada kari, ada apa semualah, macam-macam lauk ada sini. Janji kalau nak makan boleh makan, selagi boleh makan makan. Tak ada masalah. Ya. Mereka tak rasa rugi ke apa ke, tak ada langsung. Situ. Ya. Cuma mereka kalau rugi mereka tak buat. Kan, pakej-pakej demikian ini yang patut kita buat di Malaysia. Kan. Tapi persoalannya, takut orang makan banyak mana yang kita boleh makan. Banyak mana. Tak banyak mana pun. Kan. Tapi itulah mereka telah berjaya buat. Kenapa kita gagal? Kenapa Malaysia tidak pusat kawasan-kawasan tempat peruntukan pelancongan? Kenapa tidak masukkan pakej makan sedemikian? Kan. Tengok situ. Penuh dengan orang.